Lari. NANI?! Ini dah habis. Ini dah habis. Hello, welcome back to my channel Malkodo. Siap tolong gelap ikan berduri. Cakap bohong lama-lama curi. Terima kasih kepada orang-orang kat luar sana yang support saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siakap kenohong gelama ikan berduri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Okey, apa konten aku nak buat hari ni? Aku ingat aku nak beli mercun 138 shot. Lepas tu ajak budak AIT sambut Ramadan dengan bunga api 138 shot. Tunda jelah. Sekarang ni on the way pergi ke kedai mercun. Aku nak beli 138 shot. And then kita terus gerak office. Sebab alalang aku nak masuk office sekejap lagi. Lepas habis shooting apa semua, kita terus bakar ajak budak-budak AI team. Okay, jom. Aku dah sampai dekat kedai mercun tu. Jadi aku nak beli mercun tu dan sambut. Okay, jom kita pergi beli mercun dulu. Let's go. Okay, jadi kita dah sampai dekat kedai mercun. Kedai mercun ni, kedai mercun abang dekat Kampung Delek ni. Jadi kalau macam contoh, kalau korang nak ke, korang boleh datang je ke kedai mercun ni. Kau boleh datang je. Dia jual macam-macam mercun, banyak. Lepas tu ni aku tengah tunggu mercun aku. Lepas tu kita terus gerak pergi office. Okay, ni kedai mercun ni. Macam-macam mercun ada. Kau tengok mercun apa yang kau nak, semua ada. Kat abang ni semua ada. Ni yang mega. Macam-macam ada. Kalau nak korang roja datang kat Kampung Delek ni. Nampak ni. A few moments later. Saya dah beli mercun lah tu, nampak tu mercun dalam plastik ni. Saya dapat free gift tadi. Abang tu bagi kat saya. Dia bagi saya free gift. Tapi yang mercun besar tu saya belilah. Tapi banyak juga dia bagi free gift. Tadi sebab dia kenal saya lah. Dia kenal apa semua dalam masa yang sama. Sekarang ni bila dah settle semua mercun, aku nak pergi office. Aku nak ajak Una, ajak budak-budak ni pergi depan office. Bakar betul gila-gila ni, okey? jadi jom kita gerak ke office sekarang. Let's go. Kita pergi office dan bakar office tu sekali. Tapi bohong. Jom kita tengok dekat office macam mana. Aku nak ajak Mak Han, Kanda, Syami, semua yang ada kat office main sekali dengan aku. Nak tengok orang goyang ke tak. Tapi lagi satu aku nak beritahu korang lah. Syami dia penakut sikit mercun. What? Jadi aku nak bakar dekat depan Syami. Nak tengok dia punya reaction. Dia ni takut mercun guys. Kalau kau nak tahu lah, Syami ni memang penakut kalau mercun ni. Jadi aku nak tengok reaction dia. Dia mesti menangis dia malam ni. Kau tengok Syami menangis, dia kena dengan aku mesti bergaduh punya. Tapi tak apa, bergaduh ke tak bergaduh ke, Imal aku akan bergaduh. Tetap gaduh, lawan tetap lawan. Aku nak takut. Jadi Syami, aku cakap kau tunggu malam ni. Aku dengan Una akan buat kau nangis. Okay, jadi kita dah sampai office. Alright, kita dah sampai office. Jadi kita pergi shoot dulu apa semua. Kita lepas dah habis shoot tu, baru kita boom office AIT. Kau nak tengok mercun kan? Kita tengok mercun dulu. Okay, mercun dia. Ni dia mercun dia. Ni dia. Mercun yang ada. Dia bagi aku banyak ke free gift. Ini aku pun tak tahu mercun apa benda dah. Dia bagi aku tadi mercun kepala naga apa dah. Lepas tu ni 138 shot ini. Tu ada mercun dust, ada bunga api. Lepas tu ini aku pun tak tahu ni apa benda ni. Happy Bomb Rework Club. Apa benda lah. Tapi ingat kepada budak-budak, jangan tiru aksi berbahaya ni. Dan ini pun ada mercun juga. Ni mercun terbaru. Ya, mercun terbaru. Ni
Mercut ni kalau kena tangan dan kena mulut memang bahaya. Kenapa aku cakap bahaya? Kalau kena mulut dengan kena tangan. Kalau kena tangan boleh pegang untuk kupas, dan kalau kena kat mulut boleh makan. Itu yang bahaya. Bahaya pula. Kenapa bahaya? Bahaya di bulan Ramadan. Jadi ini memang amat-amat bahaya kalau di bulan Ramadan. Okey, kalau masuk mulut memang batal puasa. Jadi ini betul-betul lagi bahaya daripada segala-galanya. Okey. Jadi kita pergi shoot dulu. Lepas habis shoot barulah kita ajak budak-budak main macam. Let's go. 1 hour later. Anak pergi mana, Mas? Anak pergi mana? Apa tengok dia curi motor budak-budak ni apa? Nak mana? Ada aku. Naiklah 3 orang. Pelik gila motor ni. Duduklah. Motor ni rasa macam kau tahu tak? Macam nak patah. Undang nak naik? Undang nak naik? Hak tak kena aku. Mana mampu hak dengan aku. Dia kata kau telefon baru nah. Ya, telefon baru aku yang lama. Dia kata telefon baru. Itu tu salah orang. Kau agak-agak kau takkan tak kena guna. Wajibnya mamat ni. Ha? Pergi ya. Dia berapa? Dia tu 400 cc. Engkau nya 200.5. 2.5. Pada sebelum ni 200.5. Lepas tu dia beli 4 tu. Apa? Main tipu boleh lah. Tapi kapasitas Harga sama. Oh, kapasitas 250. 2.0 tapi 400. Oh, alamak budak tu main wheelie lagi dah pula. Budak ni. Tadi hang, dia tak tengok aku bawa lagi. Mana dia kata aku talent baru. Dia kalau duduk belakang aku tu, silah air bulan kepala dia hilang. Belakang sikit. Belakang sikit. Kita tak ada mic. Tu dia kata kau apa tadi? Dia cakap aku talent baru. Wah, ajak dia kata aku talent baru. Budak kau tengok konten ni. Nasib baik hang naik dengan Mal tadi. Kalau hang naik dengan aku hilang kepala hang. Tak ni aku dah bawa pesut. Ya. Tapi kau tak ada tengok. Dah tengok dah pun. Dah nampak kan? Dah nampak dah. Hang Okey, nampak aku lawa tadi apa? buat. Okey, kau kena teka macam apa? Macam apa? Kena teka je. Macam pop-pop. Tak. Aku dah bawa satu macam. Tapi ni siapa pula buka lampu ni? Kau ajar ni. Tutup lah lampu nak shoot. Okey. Okey. Pejam mata. Okey, pejam mata. Tak nampak dah kenapa tengok sangat. Macam. tak. Jujur. Kau rekod kaki ke? Sekejap ni atas sikit lah. Gini rekod kaki tu ada. Dia dah lah tinggi lampai. Yang hang pun rekod kaki buat apa? Yang pendeknya aku bukan hang masalahnya. Tak ni apa? Ni nak buat apa ni? Macam ciku. Ciku lah. Macam ciku? Untuk kau makan. Untuk ni umureh. Nampak Tak, sangat. ini aku tak tahu tadi. Aku ada pergi Nampak kedai sangat tadi. hang tak tahu favourite aku. Aku tak makan ciku. Tak aku bagi kat kanda Tak, dah. dia kulit tak payah kupas ke ciku kau makan? Kena kulit kupas gila. Dia makan Habis isi kau nak dalam. kupas pakai apa? Kupal lah. Nah, aku tak tahu, orang bagi. Buat apa? Orang Kau bagi bagi. aku. Ha? Kau bagi aku main. Ya, aku nak bagi kau main lah. Aku tahu. Ni, kita Weh, main tak apa tembak-tembak. ke kan kalau ni tak kritik ke? Dia orang cakap tak. Tak. Kita nak buat apa ni? Kita nak tembak AIT kan? Tak, aku nak makan office. Ha? Tapi ni, kau kena tahu satu benda. Macam ni, aku bawa bukan main kat sini. Aku nak main dalam office. Kalau office habis tu, nak main. Ya, betul. Tak Ni. makan office. Ya, bakar Aku tu. dah Esok lama kita tak dah. payah kerja lah. Aku Lepas dah raya lama kita dah. buat balik. Aku dah lama dah. Oi, sedap dia makan. Aku tu. Aku dah lama dah terdedak. Dia duk kutuk-kutuk aku. Dia kata aku beli makanan apa semua. Hari ni, balas pula. Aku punya dendam terbalas. Dendam apa? Kau nak dendam dengan Alif? Aku dendam dengan Abel. Sebab apa? Kau bagi tahu sebab apa? Kau bagi tahu aku sebab apa? Sebab dia duk kutuk-kutuk aku. Dia duk kata aku beli makanan. Penat-penat aku masak. Dia cakap aku beli. Lalu kak budak dia. Tak mana? Dia bawa main game. Dia bawa
macam mana? Ha? Nanti mati macam mana? Yang Siapa mati, nak okey. Yang mati siapa? Kau. Bukan aku kan? Jadi kalau nak mati. Aku itu bagus. Ambil pajak tu. Apa yang rasa sorang? Tak, tak. Apa yang rasa sorang? Kalau kau- Hadiah penuh. Hadiah penuh. Yang ni memang aku nak bagi kau bakar. Jangan bawa balik. Yang tu aku nak bagi kau bakar. Ni macam apa ni abang bagi dekat Mai ni? Mai ni dia bukan boleh terima benda-benda ni. Sat gini kalau orang bagi lipot dekat hang pun hang kena colek ni. Semua benda terima. Oh, ni Ot. Pegang Ot. Pegang ah. Ni sat kudung takkan macam ni. Janganlah. Oh, dia Cabut. Hang ni mengarut lah. habis semen je mana? Okey, cuba tengok. Ada tak? Apa? Ada ni je. Ada instruction. Ah, ni aku Ah, setan. instruction. Baca lah. Tadi kau pernah main? Instruction. Baca lah. Siapa boleh baca? Baca. Siapa boleh baca? Wong kolo somo kolo ya. Anda Wong kolo. ingat, Tu maksudnya dia kata main pakai kaki. Dia bukan. Dia kata. Okey, dia macam ni. Dia Aku- kata macam ni. Dia kata macam ni. Sini. Ni apa? Kau tinggal sini ke? Serabutlah aku kan ni sumpah. Tak reti baca jangan baca. Okey, Aku baca kat bawah tu. Use only under close adult. Supervisor. Supervisor. Okey, sekarang ni supervisor kita letak tepi, nah kau pegang. Ha. Okey. Pasal aku nak engkau yang main. Tapi aku jujur aku tak. Tak aman nanti kudung. Nanti kena tangan aku macam mana? Jangan pegang. Siapa lelaki? Aku lah lelaki tapi aku tak Siapa lelaki? try. Siapa kepala keluarga nanti? Hang kan? Hang. Aku cucu hang pegang. Apa tengok dia main dia ajak aku main tapi dia main dulu. Ini saja testing. Testing. Dekat sikit lah kata nak bakar office. Dekat sikit. Dekat sikit. Ha, tembok. Tembok tu dia duduk kat atas tu. Dia macam ni. Ha. Kau tahu sebab apa aku pakai benda ni? Dah habis ke belum? Sekejap hang dah letak kat aku. Tak mau. Hang dah letak kat aku. Habis dah. Ha. Panas tu. Sekejap hang masak telur hang aku tak tahu. Aku nak test. Takut lagi kan bila kau main aku rasa macam selamat untuk kau main. Itu je sebab tu aku test dulu. Tapi Yang ni biasa. Aku ya, sabar. Aku nak akan bakar semua orang. Okey, Aiman. kami bukan nak main meracun. Kami nak bakar office. Lagi kita main je Aiman. Dan kenapa ajak Iman pula? Tadi ajak aku. Tak tahu sebab tu aku nak test. Ui, gila. Kita nak bakar office. Try. Okey. Una. Okey, kau tengok. Okey, kita pegang. Ha? Tak payah batu lah. Pegang je. Alah lekeh lah Iman. Tapi mana duduk orang ni? Nak buat apa ni? Guru buat Lagi kalau orang lalu macam mana? okey boleh. Buat ramai. Buat ramai. Gila bagi tak bergerak. Bakar. Nah, kau bakar. Alah, takutlah aku orang ni. Cepat. Run. Alah! Ni apa? Alah, macam kentut aku je. Bahayanya. Bahaya benda ni. Aku ni di atas. Yang lari, Kalau situ kita jauh yang dari larinya beria. Yang temboknya ujung-ujung tu lah, ujung-ujung tu. Aku pun tak tahu, Man. Man. Kita suruh. Okey, Man. Jadi, Man. Man. Kita test tu. Tapi guna tangan kau. Tak ni selamat ni. Ada batang kan, jangan risau. Macam tu. Kami dah main dah tak ni. Kami dah test dah. So dah selamat dah. Sumpah Betul. Kau main ni. Dash. Mesin dash. Dah lah tadi. Kami dah main dah tadi. Aku nak ajak dia orang main sekali. Yelah. Tapi tak pembukaan. Itu kau kalau kena tangan aku. Ramai-ramai boleh lah. Ramai-ramai lah. Tak boleh lah ramai-ramai. Dia pun tengah shoot konten. Okey, kau dengar Ha, Kalau tengah free. contoh kau test. Kalau andai kata putus tangan, Tangan hang dulu. orang tak tahu.
Orang tak tahu. Nanti kalau esok orang tanya, Aiman tak masuk office. Aku cakap, semalam Aiman jatuh longkang. Dia masuk kat sini tu. Sebab tu je, aku ada call tanya member aku. Tapi aku tak tahu macam mana je. Okey, kita letak bawah dulu. Belum, aku tak tahu pegang ke apa. Aku tak tahu letak macam mana. Kalau kejap lagi aku bakar je itu. Meletup tangan aku putus dah, tak gaya aku orang. Tak ada siapa yang berani nak main macam dia ni, masalahnya ni. Inilah best ni, ini best ni. Pergi tembok tu. Atas tu. Tembak office. Tak ada tali. Tali apa pula? Bila pula Mercun guna tali? Bila tali yang pun. Mana dia nak. Man. Panas pula. Kau balik lighter kat aku. Woi, diorang bakar office weh. Una bakar office dengan Iman weh. Kau tengok, diorang serang. Diorang tengah shoot kat atas tu. Kau nampak tau? Terbakar office AIT weh. Wow, dia tembak office. Una, bahaya Una ni. Diorang tak perasan lagi. Diorang tak perasan tu. Diorang kebal lah. Weh, kau jangan tembak Iman weh. Weh, dia tembak Iman. Mana tembak kawan? Mana tembak kawan? Weh, bahaya weh, bahaya tu. Aku tak ada kena-mengena Una. Betul. Okey, Una dah bergaduh dengan Iman pula 2 ekor ni. Iman dah habis. Yang ni pula Itu kita orang test Jadi kita orang tunggu semua budak-budak AI. Aduh. Gila lampu. Berpeluh main ni. Kita tunggu budak-budak AI apa? Kita tunggu budak-budak AI turun. Sebab mereka tengah shoot. So jom, let's go. One eternity later. Hari. Sini. Banyak yang pedih sangat. Ya, kau bakar macam aku. Memang pedih lah jawab dia. Sampai ke dalam. Sampai dah. Jangan. Tadi ni dah kena lah. Yang bocah. Asal tak lama pun. Apa bunga dekat ni? Tak lama. Tak lama. Kau pakai bunga teh ayam. Kau bakar. Kau bakar. Aku pakai bunga Banyak konsep. Aku pakai bunga tayar lagi lama. Aku bakar. Bunga tayar. Ni apa? Sumpah apa ni? Tak suka. Mira, tak suka. Tak ada minyak apa pikat lain. Minyak dekat dalam dengar dia buat tak layan. Dia layan pikat lain Suka apa? Ulang balik. Dah tak mahal sekali ya jadi. Try lah. Try. Layanlah dia tunggu apa ni? Tunggu apa ni? Ada macam kena histeria. Jadi semua dah turun. Apa lagi? Kita bakar. Okey. Okey, korang. Budak-budak AI dah turun dah sekarang. Kami nak macun dah. Kami nak bakar macun yang 138 das. Sejuk. Let's go. 138 shot. Pandai ni. Bom. Asal aku pula yang bakar. Kencing aku. Mana ada kencing? Aku bodoh, jangan bodoh. Tapi kan, Peristiwa, kau ingat peristiwa kau dengan Syami. Kita celebrate birthday Najla sekali ni. Oh ya? Happy birthday to Najla. Happy birthday to Najla. Happy birthday to you. Oh, lari.
Habis. Kalau korang dapat kat sini capik dia betul-betul effort. Ya, dua hari. Last lah kita nyanyi happy birthday dekat Najla lah. Last. Boleh berkumpul semua. Ada lagi. Habis dia apa ni? Weh, kereta bira weh. Lagi. Tak ada dah ke? Suka dia. Lagi. Kita pusing kat sini. Ha? Oh, pusing. Kita Okey, kita pusing, kita lari. Cabar. Tak. Tak sakit Lari. Nak lagi. Habis. Lari dah habis ni. Tadi kita ambil banyak tau. Ada menapi je lah. Kita ambil banyak lah tu. Kita tengok. Okey. Itu saja kalau tengok. Aku benar-benar. Terima kasih semua. Benar. Benar. Dia outro aku bagi kau benar. Okey, so korang Outro dia, aku dah penat. enjoy malam puasa ni. Thank you semua yang enjoy. Terima kasih. Okey, so korang. Payment. Nampak tak ikhlas budak ni? Dah lah orang suruh dia minta tolong dia. Payment Boleh. Kalau kau cium aku minta payment. Tahu pula. Bang nak balik raya bang, perlukan payment bang. Nak balik Oh, raya. YT tak ada. Ni tak ada. Saya YT tak ada bang. Dia YT tak ada. Jangan cakap dengan orang ada YT. Lawan. Kau lawan Mat lah. Jangan ambil part tu. So korang. Dah lah. Alah sedihnya. Alah kesiannya. Demam. Okey, part tu jangan sensor lah. Dah tahu Ambil, perangai Lokman macam mana. Jangan sensor ambil. Zoom buka dia. Jadi, itu saja konten kita pada kali ini. Una, outro. Di mana ada corner, di situ kita corner.